saya bersemangat. Baiklah, apa barang menarik yang kamu ada? Siapa yang mahu mula dulu? Julie? Baiklah. Mari kita pergi. Yeay, saya dapat gula-gula getah. Mari cuba. Oh, ia sangat masam. Saya jadi terbelit, tapi ia sedap. Saya mahu lagi. Oh, sedap. Dan betapa masamnya. Julie, awak sangat kelakar. Sekarang giliran kamu, Britney. Yay, saya dapat Poggy Strawberry. Itu biskut perisa strawberry kegemaran saya. Mari kita cuba. Ya, oh ya, saya nak telan lidah saya. Ia sangat sedap. Tolong kongsi. Tidak, tidak. Ini hanya milik saya. Oh, ia sangat sedap. Bagaimana jika saya celupkan ke dalam sirap strawberry? Sebenarnya, letakkan di atas. Baiklah, mari kita cuba. Saya suka. Wow, ia jadi lebih baik. Saya mahu lagi. Bagaimana awak muatkan semua benda itu dalam awak? Ia rahsia. Oh, semuanya sudah habis. Alex, awak boleh minum Coke awak. Baiklah, hebat. Saya suka Coke. Saya rasa warna hitam membuatnya sangat brutal. Oh, ya. Oh, maaf, gadis-gadis. Itu saja. Dan saya ada straw. Mari kita lakukan ini ya. Saya penat. Apa? Dengan kumpulan sokongan ini, saya boleh berlari keliling dunia dengan Coke. Dan, ada sesuatu yang tidak kena dengan perut saya sebenarnya. Oh, saya rasa tidak sihat. Aduh. Alex, berhenti. Kamu akan membuatkan gadis-gadis terpesona. Gadis-gadis, ambil kerusi. Mungkin ia membantu. Baiklah, saya diajar bahawa anda tidak boleh menahannya. Apa yang terjadi pada telinga saya? Adakah ia menjadi hitam? Oh, Britney, telinga anda berwarna merah jambu. Dan telinga Julie menjadi biru. Saya rasa ia dari makanan. Wah, wayu kiwa ringan. Britney, Old White Marshmallow merah jambu. Alex ada satu bar coklat penuh. And Julie way beruang gummy. Sangat besar, tetapi bagaimana rasanya? Ini menakjubkan. Mahu mencobanya? Tidak mungkin. Ini milik saya. Ya, ini yang paling sedap. Mari kita mulakan dengan kepala. Makanan biru memang hebat. Oh ya, ia sedap. Dan teruskan. Jam marmalade ini sangat sedap. Ia bergoyang dengan baik. Hei, baiklah. Siapa seterusnya? Saya mahu jadi yang seterusnya. Saya dapat coklat bar gergasi, tetapi apa yang ada di dalamnya? Ada banyak coklat bar kecil di dalamnya. Baiklah, ini hanya untuk saya, jadi jangan berharap sedap. Oh ya, maaf gadis-gadis, coklat telah naik ke kepala saya. Saya tak nampak apa-apa selain coklat. Oh ya. Satu demi satu. Berjalan lancar. Dan yang terakhir, Britney, sekarang giliran kamu. Beritahu saya dalam komen berapa banyak marshmallow yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Oh ya, hei, sudah habis. Oh, bagaimana kamu semua suka saya? Saya tak boleh ketawa. Oh, saya penat mengunyah. Ia tak berkesan. Apa yang saya nak buat? Saya akan beri anda petunjuk dengan itu. Mari kita cuba begini. Adakah ia lebih baik? Bagus. Baiklah. Kawan, sama-sama. Tetapi, cuba jangan cari masalah lagi. Apa itu? Ya ampun, bibir saya jadi merah jambu. Adakah bibirmu juga berubah warna? Ben, lihat Alex. Si Wiswa bergerak dengan baik, tetapi kamu perlu makan. Makanan baru ada di sini. Wah, banyaknya makanan sedap. Julie dapat takis, Alex dapat kek cawan coklat gergasi. Dan Britney, apa yang ada di situ? Oreo gergasi dan ia berwarna merah jambu? Hebat. Ia berat.
Mari kita cuba. Bagaimana saya nak gigit awak? Ia agak keras. Apa yang patut saya buat? Betul tu. Saya pernah belajar karate. Jadi mari kita belajar kemahiran lama. Oh, saya tak perlu belajar. Saya dah tahu. Dan mari kita mulakan dan tendang punggung Oreo. Selesai. Itu lebih baik. Lebih baik jangan kacau Britney. Terima kasih kawan-kawan. Baiklah, Britney kecil sudah kembali. Oh, ia sangat sedap. Kamu semua, kamu tak tahu. Oh ya. Boleh saya? Saya betul-betul mau cuba takis biru itu. Oh, ia sangat sedap. Ups, saya mahu lagi. Haiwan, favorite wing brosman Suveria dalam hidup mereka. Wah, adakah ia pedas? Wow, ya Tuhan, dalamanku terbakar. Aku sudah jadi naga yang menghembuskan api. Tolong aku. Saya ada idea. Saya ada sebaldi air. Julie, saya akan selamatkan awak. Jadi, bagaimana rasanya? Oh, terima kasih banyak. Baiklah, teruskan dengan kicauan Anda. Oh, saya benar-benar menantikan ini. Saya suka kicauan coklat. Krimnya menakjubkan. Julie, kenapa kita tidak kenakan dia? Saya bersama kamu. Sesuatu memberitahu saya Alex tidak akan gembira, tetapi ia lucu. Baiklah, biarkan dia pergi. Alex, muka awak pun sudah menjadi hitam. Itu hanya krim. Dan ia sebenarnya sedap. Saya ambil semuanya dari muka saya dan makan. Hebat. Saya kacak semula, gadis-gadis. Ada yang tak kena. Lahir saya. Bagaimana dengan kamu semua? Oh, berita buruk. Kamu juga berubah warna. Apa yang seterusnya untuk kita? Alex ada mie hitam. Britney ada pizza manis merah jambu. Julie ada pancake. Hebat. Alex mahu mula. Saya ada mie hitam yang lazat menunggu saya. Dah mula rasa lapar. Mari kita cuba. Baiklah memang yang selamanya dengan penyepit ini. Mari kita gunakan tangan. Itu jauh lebih baik. Oh, ya. Saya sudah selesai dan saya benar-benar kenyang. Siapa yang mau pergi seterusnya? Julie? Tiada masalah. Saya mahu mulakan dengan beri biru. Hebat. Dan sekarang mari cuba pancake. Selebihnya. Mungkin saya patut menakutkan mereka. Dan Apa? Saya raksasa lempeng. Wah, adakah Anda takut? Baiklah, saya akan terus makan. Satu lagi lempeng dan jangan lupa buah beri biru. Sekarang giliran kamu, Britney. Betul-betul? Hebat! Saya mau makan pizza saya dengan cara baru yang menarik. Saya nampak di TikTok. Anda potong seperti ular. Dan mari kita coba secepat mungkin. Oh, ya ampun. Itu menakjubkan. Hebat! Oh, apa yang salah? nampaknya satu lagi pusingan warna. Kawan-kawan, muka kamu semuanya berwarna. Dan Britney juga. Ya ampun. Oh, kemana kamu semua pergi? Oh, di situ awak. Anda perlu cari cara untuk menjadi lebih baik. Ada nenek. Kenapa kamu semua berpakaian begitu? Adakah ini Halloween? Tidak. Mari, saya akan selamatkan kamu. Saya ada ubat di sini. Ada penawar untuk setiap seorang. Ini dia, satu pil untuk setiap orang. Masukkan ke dalam mulut dan ia akan berfungsi. Julie, Alex, dan Britney. Bagaimana perasaan kamu? Lebih baik? Nenek, Anda buat sihir. Anda bawa mereka kembali. Nenek terbaik pernah. Kawan Baiklah, kita perlu bersihkannya. Saya rasa kita boleh uruskan. Sarang labah-labah. Itu menakutkan dan itu menjijikkan. Siap! Itu menjijikkan. Saya minta maaf.
berhati-hati sikit. Saya diserang lagi. Agak baik. Baiklah. Baiklah. Sekarang lebih baik. Oh, apa yang ada di sini? Oh, kita perlu menyingkirkannya. Ini pun tak boleh. Oh, jauh lebih baik. Ya, sekarang jauh lebih baik. Mari bersihkan seluruh bilik ini. Ada banyak habuk dan kotoran di sini. Oh, itu memang benar. Baiklah, ini sangat bagus. Dan Anda memang perlu berhati-hati. Ia licin. Saya ada sebab lain. Lihat kaki awak bila berjalan. Awak rasa ia kelakar? Tengok siapa yang ketawa dulu. 5 hati. 2 lagi. Ya Tuhan. Saya pulang. Oh, tilam? Saya sudah beritahu awak. Awak kelakar sangat. Berhenti bermain-main. Mari kita letak tilam-tilam itu. Oh, ia lebih sukar daripada yang saya sangka. Tetapi saya berjaya melakukannya juga. Baiklah, itu jelas tidak mencukupi. Kita perlu menutup tilam dengan linen gemuk berwarna merah jambu yang cantik. Oh ya, satu fakta menarik ialah saya tak boleh tidur tanpa pakaian dalam merah jambu. Tapi jangan beritahu sesiapa. Oh, cantiknya. Mainan kegemaran saya. Banyak sekali. Agak-agaknya apa warna kegemaran saya? Tetapi itu bukan semua. Saya sedang menghias tempat saya dengan garland. Dinding ini akan mengingatkan saya pada saya. Wah. Lihat betapa cantiknya. Kamu sangat dirindui. Wow, ini memberi sedikit suasana. Sekarang ia selesa untuk saya dan mainan bulu saya. Saya akan berehat. Ia rancangan yang bagus. Setuju. Saya sedang memperbaiki tidur saya. Oh, pemukul saya. Sudah tentu ia hitam kerana... Itu warna kegemaran saya. Kasian, tak perlukan saya. Mainan kegemaran. Bukan semuanya hitam, ya. Patung-patung. Mereka dari pelbagai filem dan buku. Seperti watak-watak kegemaran. Saya akan letakkan mereka di sekeliling katil. Bagus. Kalungan adalah idea yang hebat. Saya akan gantung di dinding juga. Tetapi lampu suluh saya tidak lebih besar daripada Kimberly, jadi akan ada lebih banyak cahaya. Dan satu lagi idea hebat, saya akan menghias katil dengan hantu. Untuk melakukan ini, kita perlukan belon hitam dan kain putih. Anda akan lihat betapa comelnya ia. Semut? Oh, wah. Lengkana SpongeBob. Saya tahu, ia luar biasa. Saya boleh turun ke longsor. Apa itu? Baik, adakah saya lebih teruk? Saya juga ada idea hebat. Saya perlu hubungi Wednesday. Hello, saya mohon, tolong satu permintaan kecil. Saya mahu gelongsor dari katil. Gelongsor akan dilaksanakan. Bagaimana? Wow! Hey, terima kasih banyak. Sekarang saya akan seronok meluncur turun slate ini. Dan tidak menggunakan tangga. Mereka membosankan. Sekarang kita perlukan hiburan. Ia akan di bawah katil. Sebuah permaidani lembut. Tetapi ini tidak mencukupi. Hiburan paling penting di rumah sudah tentu TV. Ia sudah sampai. Saya bernasib baik kali ini. Nah, inilah TV. Kemudian, saya memang perlukan konsol supaya saya boleh main permainan kegemaran saya. Baiklah, dan itu bukan semua. Saya akan duduk di atas kursi beanbag ini. Saya suka. Ada yang kurang. Saya perlukan lampu neon.
Ia akan sempurna di sini. Sebenarnya, saya akan letak di merata tempat. Akan jadi lebih hebat begitu. Dan font kepala saya, main permainan kegemaran saya. Mari kita menang ini. Hai, tolong saya pilih gaun. Yang mana lebih baik? Baiklah, saya tahu cara untuk mengalih perhatiannya. Mari kita potong dawai itu. Selamat tinggal. Kimberly! Kimberly, apa yang terjadi dengan kamu? Bagaimana ini boleh terjadi? Oh, kamu telah mengejutkan diri sendiri dengan elektrik. Tapi bukan kebiasaan. Lucu bagi awak? Awak tahu apa? Oh, saya akan cipta kawasan hiburan saya sendiri. Permadani saya jauh lebih tinggi dan lebih cerah daripada awak. Ia lebih mewah. Kostum saya akan ada di sini. Dan beberapa rak tambahan. Kasut saya akan sempurna di sini. Ada hati neon. Saya rasa ia sangat comel. Hai, para pelanggan. Lihat bilik saya. Apa pendapat Anda? Tunggu, kita perlukan sudut yang berbeza. Dengar, boleh tolong ambil gambar saya? Tolong, saya perlukan gambar yang menarik. Baiklah, beri saya telepon. Kenapa awak perlukan gambar ini? Saya perlu tunjukkan gaun-gaun saya yang luar biasa. Saya mahu tunjukkan semuanya. Lukisan ini memang tidak diperlukan di sini. Lebih baik kita letakkan lebih banyak rak di sini. Omong-omong, mengubah warna rak adalah ide yang bagus. Lihat berapa banyak benda yang kita boleh letak di sana. Itu bukan semua. Saya akan tutup semuanya dengan pelekat paling comel dengan tapak kaki kucing. Luar biasa. Oh, saya tak nak tidur. Apa yang terjadi kepada kita? Kita agak terbawa-bawa. Baiklah, semuanya sudah siap. Sempurna. Oh, Biti Dau, kita nak makan sedikit? Saya ada kek dan Coca-Cola. Idea bagus. Saya ada ais krim untuk awak. Dan kerepek. Mari kita makan donat bersama. Ia adalah snack. Saya setuju. Anda perlu berehat selepas seharian yang penat. Oh, ini menakjubkan. Dan kami lakukan semuanya sendiri. High five, kawan. Hebat. Nicole, lihat pek besar Doritos ini. Ya, baiklah. Mari kita lakukan ini. Apa di bawah penutup? Wah, sos Doritos. Itulah yang saya panggil bertua. Saya sudah boleh bayangkan betapa sedapnya nanti. Oh, hey, mari celup nachos kita terus ke dalam sos. Sedap. Oh ya. Oh, kamu tak tahu betapa lazatnya ini. Baiklah, saya rasa ia sedap. Boleh saya cuba? Tidak, makan milik kamu. Baiklah. Sesuatu yang pelik sejenis oren. Oh, lihat ini. Saya tertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Oh, ia sangat masam. Oh, ia memang masam. Tunggu, awak nak gabungkan ini? Ya, kenapa tidak? Oh, ini teruk. Adakah saya perlu pastikan... pergi. Oh, kenapa awak buat begitu? Aduh, kawan. Adakah kamu mempermainkan saya? Ayo, dan saya akan makan... pergi. Oh ya, ayo. Saya lebih suka makan sos saya. Ia sedap. Saya suka. Kali ini kita ada bijirin Oreo. Ya, mari kita lihat apa yang ada di bawah penutup. Oh ya, hebat. Susu manis dengan perisa M&M's. Ya, Saya akan tuangkan ke atas bijirin sarapan dan nikmati rasa yang ilahi ini. Nampak hebat. Bagaimana dengan rasanya? Ia sangat sedap. Sedap. Nicole, apa yang ada di bawah penutup kamu?
Betul. Ada sos Tabasco. Oh, sesuatu memberitahu saya ini tidak akan baik. Malah bijirin Oreo tidak akan menyelamatkan saya. Baiklah, harapan adalah yang terakhir mati. Jadi, sudah tiba masanya untuk mencobanya. Oh, tidak. Oh, ini sudah menakutkan. Saya rasa mulut saya akan terbakar. Oh. Hah? Aduh, kawan. Oh, tidak. Baiklah, saya akan lakukan ini. Saya kuat. Oh, betapa mengerikan. Mustahil untuk menahannya dalam mulut. Saya tidak akan memakannya. Aduh, kawan. Ini adalah peraturannya. Aduh, kawan. Kamu tak boleh menyerah. Oh, siapa yang buat peraturan macam ni? Saya rasa nak muntah sekarang. Oh, tidak. Oh, Mike, saya perlukan bantuan awak. Tolong beri saya minuman. Minuman? Tangkap ia. Hei, saya nak basuh dengan air. Awak cuma tuangkan pada saya. Panas! Wah, nugget. Saya baru sahaja mula lapar. Sos masam manis kegemaran saya. Hebat. Mike, saya sangat gembira. Oh, nugget dengan sos ini adalah gabungan yang luar biasa. Hebat. Baiklah, saya juga ada sesuatu yang sedap. Nomanto nugget dengan sirap maple, dia adalah sweet yang terbaru. Sis rated di beers, hilai masyarakat dan saya menjadi gelabukan yang sangat baik. Wahoo! Baiklah, goncangkan. Oh, nampak hebat. Baiklah, ia sangat hebat. Hei, ayo, saya suka. Sedap, hebat. Mike, mungkin awak nak bagi saya cuba. Tolong? Tak mungkin. Saya tak nak kongsi. Au, itu nugget awak. Oh, baiklah. Wah, yay. Oh, snack lain. Kali ini kita ada hotdog. Alah, ayo. Oh, Nicole, awak patut buka penutup dulu. Saya ada ubat gigi. Kenapa saya perlukan ini? Adakah saya perlu sapu ubat gigi pada hotdog? Oh, tidak. PU. Oh, shh. Mike, berhenti ketawa. Oh, itu kelihatan sangat pelik. Saya akan cuba bersungguh-sungguh. Oh, ini teruk. Tak boleh dimakan. Saya tak nak habiskannya. Makan batang itu. Oh, tidak. Itu menjijikan. Yo, baiklah, kamu kena. Ini peraturannya. Faham? Bergerak ke depan. Saya ada 2 sos kesayangan saya, ketchup dan mustard. Mereka sangat sesuai dengan hotdog. Oh, sedap. Nicole, kamu tak dapat. Oh, sedap. Kamu hanya boleh, kamu tahu. Lihat saya. Gembira untuk saya, kawan. Kamu takkan beri saya sedikit? Sudah tentu, tidak. Saya tak boleh kongsi ini. Baiklah, saya akan tutup awak dengan pes. Roti bakar, saya suka itu. Dan saya akan makan dengan mentega kacang. Saya rasa ia sesuai dengan roti bakar dengan sempurna. Mars sabukani pada roti bakar secepat mungkin. Dan makan secepat mungkin juga. Nampak hebat. Hebat. Betapa sedapnya ini. Bagus. Saya boleh menjelajahi saya. Mike, apa yang kamu lihat? Oh, tidak. Keju. Saya tidak bernasib baik. Aduh, kawan. Ya, kamu memang begitu. Semua sardin itu. Baunya teruk. Itu lebih baik. Saya pasti akan muntah selepas gigitan pertama. Nampak teruk keju. Oh, saya tak boleh. Dia menikah dengan betul. Kali ini kita ada kek cawan coklat. Apa yang akan kita hias dengan mereka?
Mari kita lihat. Oh, ya ampun. Ada banyak coklat. Saya ada krim coklat. Ia perlu dipicit dengan cantik di atas kek cawan. Ia bukan sahaja cantik, tetapi juga sangat sedap. Saya betul. Sedap. Mike, apa yang kamu tunggu? Saya ada makanan kucing. Keju. Apa? Saya tak makan itu. Ia menjijikkan. Tidak. Anda perlu. Ini adalah peraturannya. Aduh, kawan. Baiklah. Jangan marah saya. Saya tak dapat bayangkan bagaimana ia akan jadi dalam mulut saya. Oh, tidak. Mungkin ia akan okey. Keju. Tidak. Saya dah cukup. Saya pasti tidak akan makan itu. Dan berikan saya kek cawan yang sedap ini. Oh, itu lebih baik. Aduh, kawan. Yeay, adakah saya yang pertama kali ini? Saya takut spaghetti dan marshmallow tidak sesuai bersama. Baiklah, kamu akan mencubanya. Magasol, why ke marshmallow? Barang dapat video raspberry marshmallow dalam spaghetti. Aduh, kawan. Cuba. Mungkin ia tidaklah menjijikkan seperti yang disangka. Baiklah, saya rasa saya akan mencubanya. Aduh, kawan. Mari kita lihat. Okey. Ini adalah mustahil untuk dimakan. Ia menjijikkan. Nicole, apa yang awak ada? Dan saya ada pesto tomato. Ia memang sempurna untuk spaghetti. Oh, baiklah. Bolehkah awak beri saya peluang? Tunggu, saya perlu sapukan semuanya ke atas pasta saya dulu. Nick, keluar dari sini. Saya pun lapar. Spaghetti dengan pesto tomato adalah makan tengah hari saya. Baiklah. Saya rasa saya akan makan marshmallow saja. Betapa indahnya. Satu timbunan pancake. Saya boleh makan dengan apa sahaja. Wah, krim putar. Hebat. Ya, hebat. Kita boleh lukis muka tersenyum pada pancake. Hei, lihat itu. Nampak hebat. Bagus. Mari kita habiskan pancake ini. Aduh, kawan. Oh, betapa kejam, tetapi mungkin sedap. Baiklah, mari kita lihat apa yang saya ada. Oh, tidak, ini mayonis. Oh, ia tidak sesuai dengan lempeng manis. Saya rasa saya akan perah sedikit sahaja. Oh, tidak. Tidak mungkin. Perah semuanya keluar. Yes, ayo. Oh, tidak. Ini mengerikan. Baiklah, adakah kamu berpuas hati? Saya makan semuanya. Bagus, saya bangga dengan awak. Adakah kamu bersedia untuk melihat apa yang saya mahu? Saya sudah siap. Saya mahu pencuci mulut. Kek ini. Sudah tentu, sayangku. Semuanya akan siap. Mereka yang amateur. The Perlier can animate sering supaya semuanya berfungsi seperti yang Anda mahukan. Ya, saya sudah ada kek berwarna untuk kek itu. Untuk memulakan, akan ada lapisan merah, picit krim, letakkan yang kuning di atas, kemudian lapisan krim lagi, dan kemudian hijau, dan kemudian tentu saja biru. Ay, serving you the Syrian cake. Yun yung liwasam na wearing adunan burit takari. Cantiknya. Saya setuju kalau lapsan mastik hijau. Ancestor hias one. Bander, Darian, Serber, Warnader, and Oh, jag vill se er stycke vad det för Lazar Bakery. Saya rasa itu adalah. Saya juga berjaya mengumpulkan jubah itu. Saya akan membuat kek coklat kerana bayi Sophie suka coklat. Tetapi saya tidak mahu menghiasnya dengan berry. Saya akan menghiasnya dengan sedikit coklat dan Nutella. Ya, Sophie suka manisan coklat ini. Sedikit M&M's di atas.
Ya Tuhan, kek saya jadi sangat coklat. Baiklah, kek saya hampir siap juga. Saya perlukan Nutella, tetapi di mana ia? Siapa yang gunakan semua Nutella dan M&M's? Saya hendak menggunakannya untuk kek saya. Tiada setitik Nutella, tiada sebiji gula-gula M&M's. Oh, sungguh mengecewakan. Kalau nenek ambil manisan coklat saya akan ambil beri dia. Miley, pulangkan raspberry itu. Oh, ambil saja. Baiklah, di mana saya berhenti? Oh, betul. Mari kita masukkan raspberry ke dalam pengisar, susu dan kisar semuanya. Oh ya, kami dapatkan sirap raspberry ini. Mari kita tuangkan ke dalam belon ini. Sedia. Dan sekarang kita perlu letakkan belon di dalam kek dan tutup dengan krim. Oh, ini akan jadi kejutan yang hebat. Mari sapukan krim dan letakkan kek di tepi. Begitu sahaja. Dan sudah tentu saya akan tuangkan sedikit jeli madu dengan perisa huba-buba. Betapa lazat dan cantiknya. Mari kita taburkan beberapa mani dan saya sudah bersedia. Yuhu! Saya lebih suka mencuba semuanya. Betapa sedap semuanya nampak. Saya mahu mula dengan kek hijau. Mari kita potong sepotong. Wah! Ia sangat terang. Hebat! Dan rasanya sedap. Sekarang saya mahu memotong sekeping hati coklat. Oh, saya tidak percaya mata saya. Di dalamnya juga sangat coklat. Oh, dan sangat sedap. Sekarang kek yang terakhir. Apakah bulatan-bulatan ini di atas kek? Kenapa saya perlukan mereka? Baiklah, saya akan jelaskan sekarang. Pukul 100 dan Anda akan dapat beruang merah jambu. Oh, bagus. Ia begitu mudah. Saya akan mencapai sasaran sekarang. Wah, adakah ini sirap raspberry? Saya mau coba kek ini sekarang. Betapa lazatnya. Sangat bagus. Adakah kami akan pegang beruang awak? Sophie. Oh, ia sangat lembut. Terima kasih, Kak. Miley menang. Apa? Hooray! Kemenangan milik saya. Saya sangat lapar dan saya mahu telur hancur. Boleh awak masak untuk saya? Sudah tentu sayang apa sahaja yang awak mahu. Di mana saya patut mula? Saya akan buat telur goreng Pecahkan klasik. telur ke dalam kuali dan... Manis Ellie. Telur hancur saya sudah siap. Mari tuangkan ke atas pinggan. Kami buat telinga dari bacon yang digoreng. Dan tambahan pula, saya potong keju ini menjadi jalur dan buat misai. Bagus, Miley. Baiklah, saya perlu masak sesuatu yang sedap. Kalau tidak, Sophie tidak akan makan langsung. Saya sudah rebus telur. Sekarang kita perlu mengupas kulitnya. Wah, cantiknya. Sekarang saya perlu memotong telur menjadi 2 bahagian. Perah krim daripada kuning telur rebus ke atas 1 bahagian telur rebus. Sekarang, letakkan bahagian yang lain di atas. Mari buat muncungnya. Masukkan mata dan mulut. Au, saya dapat anak burung yang comel dan telur. Au, indah. Hoity-toity comelnya. Oh ya, oh maaf. Mari kita teruskan memasak. Sekarang kita perlu keluarkan kuning telur. Hantar protein rebus berwarna serupa berwarna. Rebus mempunyai telur rebus berwarna. Kuning telur rebus perlu diuli dengan garpu menjadi garpu. Dan sambut dan kuyaris lanjut hal maiter setelah kuning telur, ia ada perwarnakan mereka juga. Oh ya, silakan ada pewarna makanan yang berbeza. Oh, lihat itu. Sekarang masukkan kuning telur ke dalam protein ini dan ia memang indah dan cantik. Mari hias dengan serigara daun hijau dan selai didang ad. Sampra Chef. Sophie, selamat menikmati hidangan Anda. Wah, hebatnya. Semuanya kelihatan cantik, kecuali itu. Baik, mari kita coba juga. Mari kita ambil sekeping. Baunya sedap. Baiklah, itu sudah memadai.
Okey, mari kita lihat apa lagi yang telah disediakan. Oh, telur kerah kamu di sini. Saya tidak pernah makan apa-apa seperti ini. Hebat. Alahai comelnya, mereka anak-anak ayam kecil. Oh, siapa yang menyediakan keajaiban ini? Saya nak makan kamu semua sekarang. Oh, sangat sedap. Ia kelihatan comel dan menyelerakan. Itu comel. Sedap. Tolong saya. Ia tinggal. Oh, ya, saya sangat suka. Sophie! Tidak, saya tidak sangka awak begitu tidak berperasaan. Oh, ia sangat sedap. Terima kasih, Nenek. Oh, dia makan mereka. Selamat tinggal. Oh, saya suka. Kemenangan adalah milikmu. Apa yang terjadi dengan kamu semua? Saya sangka begitu. Akan jadi kelakar. Terima kasih. Saya sudah siap lukisan itu. Saya mau berti jagung. Saya menunggu pilihan anda. Ya, biar kita lakukan formula flooding, wadah perlu masukkan biji jagung ke dalam mesin popcorn. Sudah, Chloe. Sorry, mari kita tambah Skittles ke tempat yang sama. Itu pasti sedap. Hanya tinggal senang hidup baru, peran tidak menunggu hasil. Oh, iya. Ia berfungsi. Pop hijau hanya mati di sini. Saya boleh membuat popcorn berwarna dengan pewarna semula jadi. Ia akan menjadi brokoli. Masukkannya ke dalam pengisar dan hidupkan. Sedia? Sekarang tuangkan biji popcorn ke dalam kuali. Itu sudah cukup. Tuangkan brokoli yang telah dikisar, tutup dengan penutup dan tunggu hasilnya. Dalam masa yang singkat, bertih jagung akan mula masak. Nenek, ini pasti silap. Pendiri perlu letakkan berti jagung pada pencucuk. Mau kupar sejambak berti jagung untuk Sophie. Oh ya, dia bisa akan main harganya. Ya, beti jagung dengan brokoli. Sejambak brokoli. Saya ada idea yang lebih mudah. Saya sedang tunggu beti jagung masak. Kenapa belum siap lagi? Oh, jadi saya hanya perlu tingkatkan kuasa. Macam itu sahaja. Lebih banyak dan ke maksimum. Oh, tidak. Saya rasa saya terlebih. Wah, sekarang saya ada seberkas bertih jagung hangus. Apa yang patut saya buat dengannya? Awak telah memasak terlalu lama. Saya mahu bertih jagung. Oh, hebat. Akhirnya. Di mana patut saya mula? Wah, ada Itu popcorn terbakar. Tidak perlu ada yang menandi tau. Di sini lihatlah. Mari kita tolak dari meja sekarang. Saya langsung tidak mau menyentuhnya. Baiklah, sempurna. Selamat malam. Oh, saya mahu cuba popcorn hijau. Ia kelihatan sedap. Jom cuba. Terima kasih. Betapa menjijikkan. Rasanya seperti brokoli. Bawakan ia pergi. You're so cantik dan berbau. Sangat sedap. Adakah ini sejambak popcorn? Wah, hebatnya. Mari kita cuba sekarang. Oh, sedap. Chef, Anda adalah pemenangnya. Kemenangan adalah milik saya. Sophie, kamu Ya, cuma dapat sayang. Hai, ini tiket saya. Marshmallow. Tidak mungkin. Ini mustahil. Beri saya gula-gula. Dan sekarang Anda boleh masuk. Awak teruk sekali. Perkara besar. Hei, tunggu. Kamu tak boleh pergi ke pawagam dengan gula-gula. Beritahu dia, Frank. Oh, itu pelakon utama filem. Maaf, sudah tentu kamu tidak boleh masuk. Betulkah? Saya pun mau begitu. Tetapi bagaimana saya mau melakukannya? Betul. Saya akan berubah menjadi pelakon kedua sebagai...
Saya cintakan awak. Hai! Awak tak boleh bawa gula-gula dalam power game. Saya salah seorang pelakon utama. Biarkan saya lalu. Wah, seorang pelakon lain. Hey! Ya Tuhan. Sejahat itu? Siapa yang kamu bercakap tentang? Biarkan saya lalu. Apa masalahnya? Kenapa kamu berpakaian seperti saya? Baik. Saya pelakon sebenar. Tidak, saya pelakon sebenar. Saya tidak faham. Baik. Jangan risau. Saya pelakon sebenar. Tapi ia sangat menarik. Ada. Selamat tinggal. Cepatlah, John. Mari sini. Baiklah. Terlepas? Maksud saya, Anda sebenarnya tiada dalamnya. Anda palsu. Selamat tinggal. Saya sudah beritahu kamu. Hei, itu lebih baik. Baiklah, saya nak tonton film. Terima kasih. Di mana tiket saya? Oh, itu dia. Apa? Apa jenis kecantikan itu? Ai, boleh saya Oh, masuk? celaka. Terima kasih. Ini tiket saya. Tunggu! Anda tak boleh masuk dengan marshmallow manisnya. Ini tidak dibenarkan. Mungkin anda akan ubah fikiran? Saya minta maaf, ia tidak berkesan pada saya. Apa? Saya bersedia Terima untuk... kasih. So, kamu betul. Baiklah, saya akan beri kamu satu marshmallow. Tunggu, saya tak perlukan satu. Saya tak perlukan apa-apa. Saya akan menontonnya tanpa makanan. Serius? Tidak. Kita perlu cari sesuatu. Tunggu, saya akan jadi nelayan. Itu dia. Hebat. Kita tidak boleh lupa tentang pancing. Berhenti. Di mana tiket kamu? Oh, ayo. Oh, adakah kamu benar-benar kehilangannya? Terima kasih. Itu dia. Tidak. Okey, pergi. Oh, real. Saya berjaya. Seorang gadis cadak favorit sebelah saya. Selamat tinggal. Hai di sana. Hai, boleh saya cium awak? Apa yang awak buat? Jangan dekati saya. Oh, kaya siu. Ayo USB marshmallow dari kota Piu. Kemudian gadis cantik pasti akan beri saya nombornya. Betul. Berjaya tak? Oh, saya... Saya sangat gembira. Hai, saya Brainy Bud. Adakah anda ada sesuatu untuk diminum? Semua akan baik. Tunggu sekejap. Zack, apa tongkok ini? yang berat. Joran nelayan. Tunggu sebentar. Saya tidak tahu. Ya Tuhan, apa yang sedang berlaku? Oh! Apa yang sedang berlaku? Oh, iya bukan Saya minta kok. maaf. Maaf. Sedang berlaku. Betul. Apa yang sedang berlaku? Bawa dia keluar segera. Kelahiran. Tiada apa-apa. Tidak. Lebih baik begini. Saya minta maaf. Baiklah. Ambil Okey. ia. Semuanya baik. Tetapi saya perlu memeriksa awak. Hoodie awak terlalu longgar. Awak boleh bawa gula-gula di dalamnya. Saya nampak semuanya. Bagi sini. Baiklah. Oh, tada. Tunggu. Ini serius. Saya tertanya-tanya. Tidak baik, saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya ada idea. Saya akan membukanya dan menuangkannya ke atas meja. Sekarang, kita ambil lidi kayu dan jadikan marshmallow sebagai untayan. Lihat, ini semua... Betul-betul tulang. Saya perlu sembunyikannya di bawah jaket saya. Mari kita pergi dan lihat jika helah gelongsor berfungsi. Hello, penjaga. Ini tiket saya. Saya pelte merisa Anda untuk gula-gula. Saya harap dia tidak perasan. Tolonglah. Anda mempunyai 2 tulang? Ya, saya sangat unik. Ayo, semoga hari Anda baik. Iya berdaya. Sekarang saya boleh menonton film dan menikmati marshmallow saya. Sedap.
Saya sangat gembira. Wow, Kate, lihat ini. Menggigit tulang? Itu pelik. Apa ni? Anda seorang tiga? Tidak. Pat. Saya akan periksa Anda untuk gula-gula. Semuanya jelas, Anda boleh lalu. Selamat menikmati. Seterusnya. Sayang, awak boleh pergi ke panggung wayang dengan Skittles. Berikan ia kepada saya. Dan, maaf, ini peraturannya. Selamat tinggal. Oh, kamu sangat bising. Baiklah. Kamu boleh pergi, tetapi jangan Saya perlukan satu menjerit. bakul itu sekarang. Tidak, itu bukan Ali. Apa yang berlaku? Oh, thanks. Roy, kau puas, iblis kecil. Hello. Oh, Cheetos itu jatuh. Saya perlu sembunyikannya sebelum pengawal perasan. Oh, apa yang patut saya lakukan? Hello. Ini tiket Seorang saya. lagi budak. Awak ada Cheetos. Duck, Apa lagi saya yang akan kamu pakai lakukan? fon kepala saya. Saya tak dengar apa-apa. Pengawal, di sini. Tidak! Tidak mungkin! Tinggalkan saya! Ini sangat Saya hebat. boleh mendengar musik dan peraturan baru. Wah, budak kecil ini ada sekotak gula-gula. Kita akan kongsi dengan semua orang. Ya, ini untuk awak. Saya suka M&M's. Itu kelakar. Oh, ini sangat sedap. Saya sangat gembira. Terima kasih. Itu sangat tidak masuk akal. Anda boleh melalui. Look, saya bersama awak dalam hal ini. Betapa beratnya bakul ini. Saya bawa terlalu banyak makanan. Sudah kamu lihat peraturannya. Saya terpaksa rampas semuanya. Tunggu. Tidak. Ini semua barang-barang saya. Tolong jangan Anda mengambil semua ini barang kegemaran saya. Boleh saya pergi ke pawagam sekarang? Itu yang bagus. Terima kasih, tapi rasanya tak sama tanpa manisan. Hello, saya datang ke pawagam. Durian daripada Armin. Di bahu awak, pelacur! Cepatlah. Tiada sesiapa di sekeliling. Sekarang saya boleh menikmati beberapa makanan sedap. Tiada siapa yang melihat. Hello? Ya, sila masuk. Manisan-manisan menunggu saya. Pergi. Baiklah, mari kita mulakan dengan Skittles. Agak teruk. Sedap. Baiklah, sekarang saya boleh makan. Tangan ini adalah... Dibuat daripada kacang manis. Yuk! Dia makan tangan! Wow. Apa yang awak... Saya rasa teruk. Sebagai sembayangan manis. Anda untuk melanggan saluran. Ya, Tuan. Oh, saya ada botol yang sangat kecil. Terutama berbanding dengan yang lain. Anda tak perlu membandingkan apa-apa. Makan saja apa yang diberi. Dan saya akan menikmati saya. Anda Tunggu, belum melihat punya saya lagi. Bukan saja besar, tetapi juga berwarna-warni. Tina, botol awak kelihatan kelakar. Kat, saya yakin ia akan jadi yang paling sedap. Oh, betul. Saya tak pernah cuba jeli berperisa kek sebelum ini. Rupa-rupanya, ia agak hebat. Cuma, macam mana nak ambil jeli yang di bahagian bawah botol? Mungkin saya guna lidah saya. Apa ini? Oh ya, tertanya-tanya. Tunggu. Anda. Latina, saya minta maaf. Saya tidak berniat. Ke dalam. Tak apa. Yang penting lidah saya sudah keluar.
Bagus. Sekarang saya boleh makan jeli saya dengan selamat. Lihat betapa banyaknya ini. Dan betapa menyelerakannya. Lebih baik makan semuanya sekaligus. Lihat. Kita boleh buat gula-gula getah. Baiklah. Saya perlukan gelembung. Saya tidak ada gelembung jeli. Wah, itu sangat menyeronokkan. Wow, kita boleh bermain dengannya. Aduh, oh tidak. Sekarang saya rasa melekit. Ia menjijikkan. Baiklah, giliran saya mencoba jeli rasa Skittle. Mula-mula, saya perlu memicitnya keluar. Oh, ia tidak mudah dilakukan. Ia seperti... Tina, Saya Quentin, tak sabar. datang sini. Saya perlukan bantuan kamu. Hanya tekan botol dari kedua-dua sisi dan saya akan menikmati jelly itu. Sedapnya. Saya Perlu tekan ini. Baik. Bagaimana keadaannya di sana? Masa membaca. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Saya bersemangat. Nampaknya. Saya bersemangat. Oops, Saya saya dengan bersemangat. dia. Lihat sentuhan lembut dia. Oh, yang menakjubkan. Apa? Saya bersemangat. Saya bersemangat. Adakah ia suatu yang baik, Jess? Wow, sekurang-kurangnya ia sedap. Wah, itu Banyak ice cream. tetapi... Yo, Burberry's broccoli delects all to the well. Saya sebenarnya gembira saya mempunyai baldi kecil. Ya, mungkin menjijikkan. Tetapi saya rasa saya boleh makan satu scoop. Saya hanya perlu mengeluarkannya. Itu sedikit salah. Sepatutnya ia jatuh beberapa inci lebih rendah. Sekurang-kurangnya saya boleh buangkannya. Wow. Nah, siapa yang akan makan ini? Ini satu cabaran. Apa jenis gulungan bodoh ini? Saya benci brokoli. Ia membuatkan saya rasa sakit. Oh, ice cream paling teruk yang pernah saya rasa. Quentin dan Sophie, saya tidak iri hati pada kamu. Ngomong-ngomong, ia giliran kamu. Oh, saya tak boleh bayangkan betapa menjijikkan ia. Saya akan coba dulu dengan jari saya. Itu menjijikkan. Mari kita lihat. Tunggu, saya tahu apa yang boleh membantu. Sirap coklat, krim putar, taburan berwarna, strawberry, dan batang biskut akan membantu saya dengan itu. Jom kita lakukan. Itu akan menjadi cerita yang berbeza sama sekali. Terima kasih Oh, kerana ya. menonton. Sekarang itu sesuatu yang saya ingin coba. Ada juga sesuatu tentang ini. Maafkan saya. Saya rasa saya boleh makan sebaldi penuh. Saya sebenarnya suka. Ya. Baiklah, itu sahaja. Saya terlalu Oh, agresif. teruja. Saya rasa saya akan sendawa. Oh, ia sangat tidak menyenangkan. Oh, tidak. Saya akan lakukan ini sahaja. Itu adalah idea yang baik. Ya, tetapi saya perlu makan baldi gergasi ini. Baiklah, saya akan lakukan ini. Saya kuat. Siapa buka tingkap? Kenapa dah sejuk? Pengering udara untuk menghangatkan saya. Saya perlu. Kenapa begitu? Ice cream. Tunggu. Jika ice cream cair, ia akan menjadi smoothie. Dan itu akan lebih mudah untuk diminum daripada makan baldi sebesar itu. Saya busuk. Tapi tak apa. Saya boleh tahan bau busuk ini. Mari cuba. Ia tidak berjaya. Baiklah, saya minum saja dan lupakan. Ia tidak berkesan. Tutup hidung Anda. Sekali lagi, saya ada benda paling kecil sekali, tapi saya punya lebih besar. Saya ada yang paling besar. Saya dah bersedia nak minum. Saya punya tersimpan. Tiada masalah. Saya boleh minum dengan cepat.
Ia adalah ucapan. Kesan yang luar biasa, tapi masih sedap. Clinton, giliran kamu. Senang. Itu bagus. Minum melalui straw mengambil masa terlalu lama. Saya lebih suka cara lama, tapi cara lama yang terbukti berkesan. Selamat tinggal. Wah! Oh tidak, Koktail ini sangat hebat. Seperti sejenis ramuan ajaib. Sylvie, hanya tinggal lawak sahaja. Akhirnya, saya sangat dahaga. Saya akan minum 1 gelas penuh sekarang. Apa yang salah dengan saya? Saya rasa ada sesuatu yang pelik sedang berlaku. Yang hebat. Baiklah. seseorang telah berubah menjadi lari. Kemana kamu pergi? Tunggu, saya Sophie. Saya tidak boleh bernafas. Rupanya, saya akan jadi orang pertama makan popcorn. Baldi saya paling kecil. Baldi saya besar. Saya okey dengan saiz klasik. Baiklah, saya hanya ada 1 biji jagung kecil di sini. Tetapi saya tahu bagaimana untuk menjadikannya popcorn. Apa yang perlu Anda lakukan adalah letakkan ia di atas meja. Kemudian tangkap cahaya matahari dengan kaca pembesar. Butiran akan memanas dan bertukar menjadi popcorn. Dan baunya, itu saja. Masa untuk mencobanya. Dia sangat keju. Tapi tentu saja, sayangnya ia hilang. Sophie, giliran awak. Kita perlu buat. Dan saya ada idea. Mari kita masukkannya dalam pembakar roti. Terdapat suhu yang sangat tinggi di dalamnya. Dan biji jagung pasti akan meletup. Wah, lihat itu. Mereka berubah menjadi batang yang sebenar. Clinton, maaf, tapi kepala awak... Perisik pendaratan hebat. Sedap. Tina, awak akan suka. Sebenarnya giliran saya. Saya akan kembali sekejap. Saya ada begitu banyak biji jagung ini. Jelas tidak ada cara lain tanpa ketuhar. Sudah tiba masa untuk popcorn. Baiklah, saya rasa saya akan main sebentar. Oh ya, saya akan kalahkan kamu semua. Apa bau itu? Oh, iya popcorn saya. Apa yang sedang berlaku? Popcorn Apocalypse! Kawan-kawan, saya boleh berkongsi dengan anda.